Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk resepi kali ini, Ayung nak kongsikan salah satu menu yang pernah viral satu ketika dahulu, iaitu nenas goreng viral. Nenas yang disalut campuran tepung istimewa, digoreng rangup, memberikan rasa masam dan manis. Amatlah amat membuka selera sekali. Sesuai dijadikan hidangan pencuci mulut dan sejenis snack. Jom kita mula masak. Bahan-bahan yang diperlukan: di sini Ayung gunakan 1 biji nenas yang telah Ayung buang kulit dan bersihkan, 1 sudu besar gula, 1 sudu kecil garam, tepung jagung secukupnya, sedikit pewarna kuning, tepung beras, mula-mula kita potong nenas. Kita boleh potong ikut suka hati, tapi di sini Ayung potong bulat saja. Dan sini kita potong nipis. Kemudian masukkan 2 cawan tepung beras ke dalam sebuah bekas. Masukkan 2 sudu besar tepung jagung, garam dan juga gula. Kemudian masukkan air sedikit demi sedikit dan gaul rata. Pastikan adunan digaul sebati. Kemudian kita boleh letakkan sedikit pewarna kuning untuk memberikan sedikit warna pada geras nenas goreng nanti. Kemudian kita boleh masukkan nenas yang telah kita potong tadi ke dalamnya. Gaul rata supaya adunan tepung menyerap ke dalam nenas. Goreng nenas dalam minyak panas sehingga kuning keemasan. Kemudian kita boleh balik-balikkan dia supaya garing keseluruhannya. Kemudian kita boleh angkat dan toskan.
lakukan ia sehingga selesai semuanya. Alhamdulillah, siap dah nanas goreng kita. Siap untuk dihidangkan. Nanas goreng ini juga sedap dimakan dengan aiskrim vanila. Amat sesuai untuk dijadikan sebagai sejenis hidangan pencuci mulut. Terima kasih kawan-kawan kerana sudi menonton. Dan sehingga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.